Subhanahu wa ta'ala dan patutnya setiap izin yang dapat kita hadir di Surau Kampung Perjuangan untuk meneruskan program kita bersama dengan Fadil Ustaz, program Kuliah Duha. Jadi ini kali pertama lah Ustaz hadir untuk Kuliah Duha. Itu kuliah malam dah adalah jadi coklat pada Ustaz lah untuk kita apa yang kita boleh bincang bersama. Jadi saya serahkan kepada penyesalan Fadil Ustaz. Tanpa akan masa silakan kepada Ustaz untuk meneruskan Kuliah Duha pada siang hari dengan segala silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب يسر ولا تعسر ربنا تمم لنا بالخير اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أمين يا رب العالمين Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama dan selamanya sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah kurnia rezeki yang mencurah-curah dalam kehidupan kita. Walau sebanyak mana salah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walau sejauh mana kita telah meminggirkan Allah daripada hidup kita, tetaplah Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rezeki dalam hidup kita. Itulah rahmatnya Allah, pemurahnya Allah. Maka hal yang berkaitan dengan rezeki bukanlah benda yang merisaukan kita. Kalau hal yang berkaitan dengan rezeki itu adalah hal yang telah dijamin. Orang kafir, orang fasik, orang tu malam ni di Islam, besok pagi dia murtad. Dapat dia rezeki daripada Allah, dapat. Boleh minum macam biasa, boleh makan macam biasa. Satu orang malam ni dia menghina Allah dan Rasul, dia hina Islam. Dia ambil Quran, dia koyak, dia bakar. Esok pagi boleh nak dia bangun, makan minum macam biasa, boleh sarapan lagi mewah daripada kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu pemurah, kalau rezeki itu adalah hal yang telah dijamin, maka rezeki bukan perkara yang patut kita risau dan tak perlu pun untuk kita rebut. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghu min fadlillah. Carilah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni carilah rezeki. Ini sifat rezeki ini dia dicari, dia tak direbut. Sebab kalau kita kata cari, maksudnya barang tu dah ada, kita hilang barang. Pagi ni kita nak cari handphone kita tak jumpa. Yang pastinya kita tak jumpa handphone. Adakah sebab handphone tu ada kaki, dia pergi lari ke tempat lain? Tak ada. Handphone tu duduk kat tempat lain, cuma kita tak ingat letak dekat mana. Tapi handphone tu duduk kat situ juga. Nak kata sifat rezekinya Allah kata, wabtahu, cari. Sebab apa? Dia ada kat situ, dia tak pergi mana. Dia ada pada tempatnya, sesuai dengan masa dan kuantitinya. Pandai cari, jumpalah dia. Dan bila disebut kata cari rezeki juga, tak nak lagi lah orang mencari satu benda, dia belum lupa.
Bila kita cari kan, kita jalan slow-slow, pelan-pelan, kita angkat bantai, kita selak selimut, slow-slow cari. Kalau kalut cari, tak jumpa barang tu. Dia cari tu pelan-pelan dengan melangkah yang berhati-hati, kan, baru kita jumpa barang yang hilang tadi tu. Itulah sifat bagi rezeki Allah kata, dia kena cari dengan hati-hati dan langkah yang terbaik. Dia tak perlu direbut pun, tak perlu sampai tahap menghabiskan keseluruhan masa pun. Pandai cari, jumpa. Sebab tu kadang-kadang ada orang bekerja keras dan ada orang bijak bekerja. Kadang-kadang dia bijak bekerja, hasilnya lumayan. Tapi yang ni bekerja keras, hasil tak lumayan. Rezeki dia perlukan kebijaksanaan dan berhati-hati dalam mencarinya. Dapat, dia tak pergi mana rezeki tu. Dia bukan untuk direbut. Tapi bila berurusan dengan kebaikan dan akhirat, barulah Allah kata, fastabiqul khairat, kena berlumba-lumba. Sebab sifat bagi kebaikan, bila kita tangguh, dia tak bergolek baik kat kita. Sifat bagi kebaikan, bila kita tangguh, dia akan menjauh daripada kita. Bila kita kata, pagi ni ada niat dah nak menjadi, contoh, nak baca Quran, lepas subuh nak baca Quran, bila kita tangguh, tak apalah, buatlah apa yang betul dulu kot. Bila kita utamakan benda ni, kita tengok, nak baca Quran tu dia akan drag, dia akan tertangguh lagi. Makin lama last kali tak buat pun, tak baca apa lagi. Bila ditangguh kebaikan tu, dia meninggalkan kita. So Nabi SAW kata, diibaratkan Al-Quran itu seperti unta yang terlepas daripada talinya. Quran ni kan dia ibu kepada kebaikan. Punca kepada kebaikan adalah Quran. Sifatnya macam unta yang terlepas daripada talinya. Bisa boleh unta? Tak bisa. Cakap ilmu sama je. Cakap ilmu sama je. Tapi dia berkata, unta ni dia tak macam kambing, tak macam anjing. Kambing lepas dia patah balik main kandang kan. Ayam lepas dia patah balik main reban dia. Tapi kalau unta terlepas, hang jangan berharap dia kembali balik. Dia akan jalan macam ada benda penting, dia nak pergi satu tempat. Dia jalan tu. Dia straight je. Kalau kita tengok, kita perhati, kalau ada yang buka YouTube apa, tengok unta berjalan. Dia jalan tu macam ada benda penting tu kat depan tu. Padahal dia tak ada apa pun depan tu. So dia jalan tu menorong ke depan. Dan dia tak toleh ke belakang. Dia akan jalan ke depan selagi mana dia tidak dihentikan. Jadi dia takkan patah balik. Sebab itulah Nabi pernah sebut, Allah mencintai hamba-Nya yang bertaubat seperti mana satu orang lelaki yang kehilangan unta-nya. Bila dia bangkit daripada tidur, dia nampak unta depan mata dia. Sebab mustahil unta kalau hilang, dia patah balik kat mana, dia akan hilang pun. Tiba-tiba Nabi kata, orang ni dia bangun daripada tidur dia, setelah dia hilang unta, dia nampak unta depan mata, dia akan peluk sungguh-sungguh unta tu. Sebab mustahil unta ni boleh patah balik kat aku. Itu gambaran Allah mencintai hamba-Nya yang bertaubat. Ibarat seorang yang kehilangan unta, kemudian unta tu patah balik lagi. Ini kita nak gambarkan tentang kebaikan. Kebaikan, Quran, apa saja yang ada di dalam hidup kita yang berunsurkan kebaikan, sifat dia macam unta yang terlepas daripada talinya. Kalau kita biarkan dia, kita tangguh dia, wallahi kita akan tengok, kita akan terus menangguh dia. Kalau kita terus bagi alasan, kita akan tengok bagaimana benda itu akan tertangguh dan akhirnya kita tak buat pun. Jadi itulah hal yang patut kita lakukan pada ketika ini, iaitu kita patut rasa bersyukur bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan, melembutkan kita ni sama-sama hati kita ni untuk berkumpul menyambut kebaikan, iaitu duduk di dalam majlis ilmu. Ini gelar sebagai taman syurga. Juga kelebihan kita duduk dalam majlis ilmu ni, Allah tolong kita. Tolong apa? La yastaghfiranna lahu. Allah akan jadikan apa? Seluruh makhluk man fis samawati wa man fil ard, yang ada di langit dan juga di bumi, la yastaghfiranna lahum, mereka ni akan memohon keampunan, hatta hitana fi jawfil ma', sehinggalah haiwan yang ada di dalam perut air ataupun perut laut mendoakan keampunan bagi orang yang berada di dalam
majlis ilmu. Jadi itu kebesaran, kemuliaan yang Allah bagi. Jalan pintas ke arah kebaikan bila mana kita duduk di dalam majlis ilmu, juga ia adalah petanda bahawasanya Allah telah menolong hidup kita. Jadi tak ada benda lain yang melenturkan hati kita pada ketika ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersyukur banyak-banyak bila kita dapat berbuat. Bukan kita bangga, bukan kita ujub, tapi kita bersyukur. Kita rasa beruntung sebab Allah telah memilih kita berbagi dengan insan yang lain, yang lagi hebat jawatan dan kedudukannya yang dipandang oleh mata manusia pun tak mampu nak duduk pada dalam majlis ilmu pada ketika ini. Tapi kita dengan kedudukan kita tak setara mana, dengan dosa kita yang masih banyak, tiba-tiba Allah pilih kita. Kita patut rasa beruntung. Jadi semoga dengan itu kita harap agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melenturkan, melembutkan hati kita untuk menyambut segala kebaikan dan memilih kita untuk menjadi tetamunya pada setiap ketika, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi tajuk ataupun topik subjek yang diberi kepada saya untuk mengendalikan kuliah Quran adalah tajuk tentang kematian. Okey, jadi kitab yang kita akan guna nanti dia kitab dia. Yang ni kalau bawa tepi jalan pun perompak pun tak mau ambil. Kalau pakai gelang mas sambil duduk pegang ni, perompak pun tak berani nak bagut. Bagi dia macam tu tak berani dia. Sebab besar betul kitab dia. Tebal. Kitab ni karangan daripada Imam Al-Qurtubi. Kitab Tazkirah Al-Maut. Bayang, kita boleh bayang macam mana teliti Islam tu cerita pasal mati ni. Ini bukan kata hukum nak uruskan jenazah mana dalam ni. Bukan, ni bukan kitab dia. Kata hukum nak uruskan jenazah perempuan, lelaki macam mana, bukan. Ini cerita tentang mendalami hari kematian ni. Tebal macam ni, punya teliti yang apa kita ni. Tebal macam ni, cerita tentang mendalami kematian tu. Cuma dia banyaklah pembahagian sebelum nak mati, tengah mati, bukan tengah mati, tengah menghadapi kematian tu macam mana, tanda-tanda, lepas tu jadi apa, di alam kubur macam mana, orang beriman macam mana, orang kafir bagaimana. Kemudian masuk pula bahagian apa, bahagian di padang mahsyar. Yang tu yang jadi panjang tu, sampailah masuk syurga dan neraka. Tapi nak gambarkan betapa Islam ni teliti, detailnya Islam ni cerita pasal kematian dan hal-hal yang setelah itu pun boleh jadi tebal ni punya banyak. Dan dia punya penghayatan, penelitian, penghuraian atas apa yang nak berlaku selepas kita mati. Jadi kitab ni membawa kepada kita tentang urusan ataupun untuk kita ni menyahut seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yu'minuna bil ghaib, beriman dengan hal yang ghaib. Sebab cerita pasal lepas mati ni semua berkenaan dengan hal yang ghaib. Yu'minun, Allah letak yu'minun, mereka sentiasa beriman. Dia bukan beriman saja, mereka sentiasa beriman. Bila sebut sentiasa, dia yu'minun itu satu. Yu'minun ini fa'il, perbuatan. Dan Allah letak dalam fi'il mudhari', perbuatan yang berterusan, perbuatan yang sedang berlaku dan akan datang. Bila disebut yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri ahli syurga ni yu'minuna bil ghaib, mereka sedang beriman dengan al-ghaib. Bila sebut sedang beriman ni, dia pula letak dalam bentuk kata kerja. Maksudnya benda tu diusahakan. Dia bukan tiba-tiba bangun pagi terus dia beriman dengan al-ghaib. Dia tak jadi macam tu. Maksudnya tu Allah sebut alladzina yu'minu bil ghaib. Maksudnya benda ni beriman dengan hal yang ghaib, Allah letak dalam kata kerja yang dalam bentuk aktif. Fi'il mudhari ini aktif. Maksudnya apa? Mereka sentiasa beriman dengan al-ghaib. Bukan dia iman itu sentiasa ada, bukan. Kalau iman itu sentiasa ada, Allah akan letak dalam bentuk pasif ayat itu, atau benda kata lepas. Tapi maksudnya benda ni sentiasa ada, dalam arti kata lain, dia sentiasa berusaha untuk beriman dengan hal yang ghaib. Jadi kita nak beriman dengan hal ghaib, dia bukan tiba-tiba datang. Dia perlu kepada usaha.
perlu kepada usaha nak membentuk yang kita ni beriman dengan al-ghaib. Dan salah satu usahanya adalah kita menuntut ilmu. Hatta Nabi dan para sahabat pun menuntut ilmu. Nabi menuntut ilmu dengan Jibril alaihissalam berkaitan dengan hal-hal yang ghaib. Para sahabat menuntut dengan Nabi SAW untuk mengetahui tentang hal-hal yang ghaib. Jadi yang pertama, kita belajar ilmu ni untuk mengukuhkan lagi, menambah lagi usaha kita beriman dengan al-ghaib. Untuk kita beriman dengan hal yang al-ghaib, benda yang kita tak nampak, benda yang ada tapi tak nampak, tu masuk ghaib. Sebab tu kalau kita pergi belajar di dalam Arab ke apa kan, Dr. Syekh ni dia ada list nama pelajar kan, dipanggil Nurdin. Kalau ada dia na'am, kalau tak ada kawan dia jawab ghaib. Kawan dia jawab ghaib. Ghaib tu maksudnya apa? Ha? Ghaib ke maksudnya hilang. Benda ada, cuma boleh jadi jauh ataupun tak nampak, tapi benda tu ada. Maksudnya Nurdin ghaib maksudnya apa? Dia ada tapi kat tempat lain kot. Kat rumah ke, atas kaki ke, tak tahu lah. Itu ghaib. Yu'minuna bil ghaib maksudnya beriman dengan hal yang ghaib. Benda tu ada, cuma boleh jadi tak nampak ataupun terlalu jauh. Itu ghaib. Benda yang wujud cuma tak nampak ataupun dia terlalu jauh. Jadi ini usaha kita nak mengukuhkan keimanan kita kepada hal yang ghaib, benda yang kita tak nampak. Dan itu juga adalah ciri-ciri bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Jadi usaha ini adalah usaha yang nak tak nak kena buat. Berusaha ke arah al-ghaib ini nak tak nak kena buat. Sebab dia adalah ciri bagi orang yang bertakwa. Dan yang masuk syurga nanti adalah salah satunya orang yang bertakwa. Syarat wajib tu. Dan nak masuk dalam syurga nanti syarat wajibnya adalah orang yang bertakwa. Sebab kalau nak kira orang Islam saja berlambak yang masuk ke dalam api neraka terlebih dahulu. Dia nak masuk ke dalam syurga, syarat pertama orang yang bertakwa. Dia takwa tu perintah wajib. Maka benda-benda yang membawa kepada ketakwaan wajib ke atas diri kita untuk diusahakan. Dan salah satunya adalah dengan kita menuntut ilmu, benda-benda yang boleh mengukuhkan kita kepada hal yang ghaib. Benda yang kita tak nampak tapi dia ada. Jadi juga nak menggambarkan kepada kita bahawasanya bila yang tu duduk di atas sekali, maksudnya benda yang kita tak nampak adalah jauh lebih banyak daripada apa yang kita nampak. Benda yang kita tak nampak ni sebenarnya lagi banyak daripada apa yang kita nampak. Kita 260 tahun ni kita dah nampak macam-macam dah. Tapi hakikatnya kita akan berhadapan dengan satu hari, satu situasi, suasana hari akhirat yang jauh lagi banyak yang kita tak nampak di dunia. Jauh lebih lama daripada kita di dunia ni sekarang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga juga nak bermaksud bahawasanya bila urusan al-ghaib ni kita tak boleh pakai akal kita sendiri. Kita tak boleh reka perjalanan apa yang berlaku pada hari al-ghaib ataupun benda yang ghaib. Benda yang ghaib tak boleh pakai akal. Dia mesti daripada Quran dan juga sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW. Dia tak boleh pakai akal benda ghaib. Kita nak cerita tentang alam barzakh, kita reka sendiri cerita tu, tak boleh. Dia mesti kena datang daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sebab itulah untuk urusan yang macam ni, dia wajib kita berpatukan dengan kitab, iaitu yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi nak habis bila ni kita pun tak tahu. Sama ada kita habis dulu ataupun dia dulu. Kan? Harap-harap dipanjangkanlah umur kita untuk menghabisi untuk menghabisi satu kitab ni. Tapi tak apa. Kalau kita masuk ke dalam kitab ni sedikit sebanyak, kita terangkan dahulu mukadimah. Dia mukadimah atas mukadimah. Ni mukadimah saya dulu. Dalam kitab dia ada mukadimah ni lah. Kan? Jadi perihal tentang kematian ni kita semua sedia maklum, iaitu berpandukan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kita selalu dengar di talqin dan sebagainya, kita selalu dengar, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang nafsin,
setiap yang bernyawa. Dha'iqah. Dia disebut kat situ setiap yang bernyawa. Sebab hamba-hamba Allah ni ada yang tak bernyawa. Tak semua hamba Allah ni bernyawa. Yang bernyawa ni maksudnya yang lengkap organ dia, tubuh badan dia, itulah yang bernyawa. Kita, binatang, jin, setan, iblis, para malaikat ni dia ada organ dia yang tersendiri, ada tubuh badan dia yang bergerak, ada sesuatu yang menggerakkan tubuh badan dia. Macam contoh kita ni, kita ada jantung, kita ada paru-paru, tumbuh-tumbuhan, ni semua bernyawa. Tapi ada juga benda-benda yang hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah, dia tak bernyawa. Contoh kita kata meja ni tak ada nyawa. Kerusi, dia ada jangka hayat. Dia boleh bertahan lama mana pun ada jangka hayat dia. Tapi dia tak ada nyawa. Dia tak ada organ macam jantung yang pam darah dia ke, paru-paru ke, tak ada. Dia bukan benda yang bernyawa. Ni tiang ni, langsir semua ni, dia bukan benda-benda yang bernyawa. Tapi dia tetaplah hamba Allah, makhluk Allah, dan dia cuma ada jangka hayat dia. Tapi dia tak ada nyawa. Dia ada jangka hayat. Maksudnya sejauh mana dia mampu untuk bertahan. Meja ni 50 tahun ke, baru dia reput. Dia ada jangka hayat, tapi dia tidak ada nyawa. Jadi ayat ini nak menerangkan hanya yang bernyawa, setiap yang bernyawa. Dha'iqah. Dha'iqah ni, kalau kita selalu duduk terjemah adalah setiap yang bernyawa pasti merasai kematian, kan? Kalau nak sebut kata pasti ataupun pasti akan, dia akan jadi satadzuqu bil maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau dia nak kata setiap yang bernyawa pasti merasai kematian, dia takkan bubuh dha'iqah. Dia akan jadi kullu nafsin satadzuqu al-maut. Itu baru betul. Kalau setiap yang bernyawa pasti merasai kematian. Tapi Allah tak letak satadzuqu. Dia bukan pasti merasai kematian. Dia letak dha'iqah. Dha'iqah ni bukan pasti merasai. Dha'iqah ni adalah, kalau maksud asal dari dha'iqah ni adalah perasa. Setiap yang bernyawa perasa bagi kematian. Setiap yang bernyawa perasa kematian. Yang pertama, ya, kita faham setiap bernyawa mati nanti. Mati itu seolah-olah kembar kehidupan kita. Tak boleh terpisah, mesti kena hadap dia. Itu benda yang kita dah maklum daripada ayat tu. Tapi bila Allah sebut dha'iqah, dia bukan semata hidup pasti mati. Dia bukan semata tu. Dia juga membawa maksud setiap yang bernyawa, kehidupan itu ke arah kematian. Setiap yang bernyawa, syarat nak mati kena bernyawa. Jadi sepanjang kita hidup ni untuk mati sebenarnya. Betul. Maksudnya yang pertama, sepanjang kita hidup ni, sebenarnya tujuan kita hidup ni adalah untuk mati. Tu yang bukan tujuan kita hidup ni nak kena jadi doktor. Bukan tujuan hidup aku ni, tujuan aku hidup ni nak kaya. Tujuan aku hidup ni nak jadi orang yang berbakat. Tujuan aku hidup ni supaya orang muliakan aku. Bukan. Tujuan hidup kita adalah mati. Mati tu tujuan kita. Mati tu matlamat dan destinasi kita. Jadi kalau kita atau satu orang, dia kata aku hidup ni, aku nak jadi kaya raya, maka apa yang dia buat? Apa yang dia buat dalam cita-cita dia, niat dia, aku hidup ni nak jadi kaya raya, apa yang dia akan buat? Dia akan bersungguh-sungguh mencari jalan untuk jadikan kehidupan yang terbaik supaya menjadi orang kaya. Itu yang dia akan buat. Kalau satu orang, dia ada satu cita-cita, dia ada satu hasrat, aku nak jadi orang yang paling mulia, orang yang dimuliakan oleh orang lain, orang yang dipandang mulia oleh manusia lain. Tujuan hidup aku ni yang tu. Maka apa yang dia akan buat? Dia akan cari sebanyak-banyaknya jalan untuk menjadikan kemuliaan tu yang terbaik dalam hidup dia. Macam mana orang tu nak kaya, dia akan cari jalan yang terbaik supaya dia jadi kaya raya.
Jadi bila Allah sebut dekat situ, kullu nafsin dha'iqatul maut, seolah-olah menggambarkan tujuan kita hidup ni adalah mati. Maka orang-orang yang beriman, bila dia faham matlamat hidup ni mati, tujuan hidup ni mati, maka apa yang dia buat, dia akan jadikan kematian dia kematian yang terbaik. Dia akan jadikan kematian dia kematian yang terbaik. Dia akan cari jalan yang menjadikan kematian itu kematian yang terbaik. Dia akan cari jalan yang terbaik untuk menjadikan kematian itu kematian yang mulia. Itulah orang yang beriman. Itulah maksud bagi ayat itu. Jadi itulah yang patut kita letak pada diri kita, yang kita selalu sebut, bersedia, melakukan persediaan untuk mati. Itulah dia. Daripada ayat tadi itulah. Sebab mati itu matlamat kita. Maka bila itulah matlamat kita, kita kena cari jalan yang terbaik untuk jadikan mati itu benda yang terbaik dalam hidup kita. Berbanding dengan sebahagian besar daripada manusia, bila dia tak boleh terima hakikat ni, maka dia akan cari jalan untuk menjauhi kematian. Sedangkan jalan tu tak boleh untuk kita hindari. Jadi kalau benda tu tak benda yang kita tak boleh hindar, maksudnya apa? Kita kena buat yang terbaik dengan kematian tu. Kalau kita tahu satu masa nanti kita ni daripada kecil, nak tak nak satu masa nanti kita akan dewasa, kita akan jadi orang besar. Maka bila kita dah tahu satu masa nanti aku akan dewasa, satu masa nanti aku tidak lagi terikat dengan mak ayah aku. Jadi apa yang berlaku pada waktu tu? Kita akan buat yang terbaik untuk menjadikan dewasa kita tu dewasa yang terbaik. So kita akan belajar sungguh-sungguh, kita akan pergi sekolah, kita pergi tuition, kita usaha macam-macam usaha untuk menjadikan dewasa kita tu dewasa yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita tahu, nak tak nak, aku akan dewasa satu hari nanti. Jadi macam itulah juga dengan kematian. Kenapa? Ramai yang tahu satu masa aku akan mati. Macam mana waktu kita kecil kita tahu satu masa nanti aku akan dewasa. So aku belajar sungguh-sungguh supaya aku ada pekerjaan, aku ada gaji dan sebagainya. Sungguh-sungguh kita belajar supaya dewasa kita tu ada pekerjaan, ada gaji dan sebagainya. Tapi bila berurusan dengan mati, tak ramai yang pula yang usaha. Sedangkan nak tak nak, aku akan mati. Macam mana kita boleh berusaha untuk jadikan dewasa kita terbaik, ada pekerjaan, ada gaji, ada kedudukan? Macam itulah dengan mati. Allah nak kata, kenapa? Dengan dewasa, orang boleh berusaha sungguh-sungguh waktu remaja, waktu kecil dulu. Tapi untuk bab mati ni tak ada usaha. Sedangkan benda tu benda yang tak nak kita kena hadap. Maka kena jadikanlah mati itu mati yang terbaik untuk kita. Sebab itulah bagi orang beriman, kematian itu, kalau kita masuk dalam kitab ni nanti, bila kita belajar apa yang disebut dalam kitab ni nanti tentang situasi bagi orang beriman bila dia nak mati, seolah-olah Allah nak gambarkan mati orang beriman tu walaupun sakit, tapi menjadi kenangan manis untuk dia. Mati tu, bayangkan mati yang manusia duk lari tu tiba-tiba jadi perkara yang termanis dalam kehidupan orang Islam ataupun orang beriman, orang yang bertakwa. Jadi demikianlah benda yang patut kita muhasabah tentang urusan dengan kematian ni. Apa yang aku dah buat, apa yang aku dah usaha untuk jadikan kematian aku nanti kematian yang terbaik. Apa yang aku dah usaha untuk menjadikan kematian aku nanti kematian yang mana kenangan paling manis dalam hidup aku. Sebab yang ni kalau tak manis, habis. Kalau yang ni lah akhirat kita, mati ni, kalau dia pahit, habis. Kalau di dunia ni, kalau waktu hidup kat dunia, kita waktu kecil-kecil, kita belajar tak bersungguh-sungguh, kita suka ponteng kelas dan sebagainya. Sampai waktu dewasa, masih bernyawa lagi, ada kehidupan lagi, kita masih ada peluang untuk berusaha. Waktu orang ni semua habis SPM nanti, keputusan semua cemerlang, kita seorang je yang tak cemerlang, ada lagi peluang. Masuk ke dalam universiti ke, college ke dan sebagainya, ada lagi peluang nak perform. Boleh dapat pekerjaan, ada orang tak dapat pekerjaan, ada yang dapat pekerjaan tapi gajinya tak besar, tapi ada juga peluang tu. Dia boleh lagi, dia boleh lagi usaha untuk kembangkan hidup dia. Tapi yang ni, kalau berhadapan dengan mati ni, kalau yang ni pahit, tak ada dah apa tu. Tak ada peluang dah.
Macam kita kata, kalau di dunia ni, kalau ada satu peperiksaan yang boleh ambil sekali je, sekali ni gagal, habis lah. Gagal lah hidup selama-lamanya. Maka orang mesti akan betul-betul rumus untuk jadikan ujian, jadi itu ujian yang lulus kurang-kurang atau cemerlang. Tapi bila berurusan dengan kematian, Allah kata, ni ujian yang terakhir. Kalau sekalian banyak ujian dalam hidup kita, kalau yang ni gagal, habis. Ni ujian yang terakhir, mati. Macam kita kata, perakhiran bagi sekolah daripada kita tadika, masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, sampailah SPM. SPM tu ujian last untuk kehidupan kita daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Tu ujian last tu SPM tu. Kalau gagal 2-3 kali itu memanglah. Tetapi kita nak kata kalau gagal yang tu, maksudnya seolah-olah kita dah sia-siakan seluruh usaha kita yang daripada kecil tu sampailah masuk sekolah menengah tu. Untuk urusan dunia lah. Macam itulah juga dengan mati. Dalam keseluruhan hidup kita ni banyak ujian yang Allah timpakan. Ada ujian yang kita gagal, ada ujian yang kita lulus, ada hak cukup-cukup makan, ada hak cemerlang. Tapi kalau hak mati ni, ujian terakhir ni gagal, habis semua ujian yang sebelum tu, yang kita pernah lulus ke ataupun yang pernah kita cemerlang, akan dianggap sebagai gagal juga. Surah Sayyidina Uthman, apabila Sayyidina Uthman berhadapan dengan kubur, dia punya khadam dia pelik. Khadam Sayyidina Uthman, dia kata, aku hairan dengan kau wahai Sayyidina, wahai Khalifah. Aku hairan dengan kau. Kenapa dia kata? Engkau bila orang cerita syurga, neraka, kau tak pernah menangis pun aku tengok. Tapi bila kau berhadapan dengan kubur, kau boleh menangis. Jadi apa hal? Apa yang berlaku ni sampai setahun itu jadinya? Orang cerita bab syurga, orang cerita bab neraka, cerita siksaan Allah, dia tak pernah menangis. Tapi bila berhadapan dengan kubur, tiba-tiba dia menangis. Sayyidina Uthman dia jawab apa? Dia kata, kerana kalau yang ni lah aku gagallah aku selama-lamanya. Tapi kalau yang ni aku lulus je. Tak cemerlang pun okey lagi. Lulus yang ni saja, luluslah aku selama-lamanya. Sebab itulah aku bila berhadapan kubur aku menangis. Sebab yang ni dulu yang aku kena ambil kira. Yang ni dulu yang aku kena ambil peduli. Urusan kematian aku. Kalau yang ni aku lulus, yang ni aku cemerlang, maka selama-lamanya lah aku berjaya. Jadi itu yang kedua kita katakan. Poin yang kedua daripada kullu nafsin dha'iqatul maut. Maksud matlamat hidup kita adalah kematian. Jadi seperti mana kita berusaha menjadikan dewasa kita dewasa yang terbaik, macam itulah kita kena usahakan kematian kita menjadi kematian yang terbaik. Kerana itu matlamat kita. Dan yang ketiganya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa perasa kepada kematian juga. Maksud dia apa? Hidup ni sentiasa ada tanda-tanda kematian. Hidup kita ni sentiasa merasai proses kematian. Hidup kita ni, hatta tubuh kita sendiri sentiasa menunjuk tanda-tanda yang kita ni nak mati. Ada macam tu. Tu dha'iqah ni maksud benda tu berlaku secara, dia bukan statik, dia dynamic, dia berlaku secara berterusan. Maksudnya, tanda-tanda kematian itu sentiasa muncul pada diri orang yang bernyawa. Mereka yang bernyawa itu sentiasa ada tanda-tanda nak mati. Maksudnya daripada dia kecil, dia membesar. Sebenarnya, hang membesar tu tanda nak mati tu. Bukan petanda macam orang tak mati kot, orang lambat lagi kot. Bukan. Daripada kecil, semakin besar, boleh melihat, boleh mendengar. Ini semua adalah petanda kita nak mati dah. Kemudian kita membesar. Jadi bila kita faham yang ni, maksudnya setiap proses dalam kehidupan ni, semua tu adalah tanda nak mati sebenarnya. Bukan petanda yang kita ni berkembang, bukan petanda kita ni makin kuat. Ya, kita dapat kekuatan tu. Tapi sebenarnya ni semua adalah dha'iqatul maut. Ni semua membawa pada kematian. Ni semua tanda-tanda kematian. Cuma tak tahu bila sahaja. Tapi tanda tu semuanya adalah tanda kematian. Kita tengok anak kita. Kita perhati pasangan kita, anak kita. Kita tengok anak kita daripada bayi dah boleh merangkak. Dia kena ingat lah, ni tanda mati ni.
Bukan tanda dia membesar, ni tanda mati ni. Cuma anytime. Tak tahu bila, lambat lagi ke, tapi ni semua tanda kematian. Setiap perkembangan itu adalah tanda kematian sebenarnya. Kita daripada kecil, daripada merangkak, kita boleh berjalan, itu tanda mati tu. Itu bukan tanda dia makin membesar. Dari sudut keduniaan, itu tanda membesar lah. Tapi dari sudut hakikatnya, itu tanda-tanda nak mati dia tu. Cuma tak tahu bila saja. Sebab ayat ni membawa kepada kita ini dah ada mindset. Kita dah ikat dah kita punya akal fikiran kita ni. Setiap yang ada depan kita ni semua tanda nak mati. Jadi kita dah sentiasa bersedia untuk apa jua kehilangan dalam kehidupan kita. Jadi dia tak ada lah, aduh dia anak budak tu meninggal dunia baru boleh berjalan dan meninggal dunia. Dah, dia boleh berjalan tu memang tanda nak mati dah. Cuma sampai pasalnya dia mati. Di setiap dalam hidup kita ni semua tanda kematian hakikatnya. Kita dah boleh bekerja, dah membesar, kita dah ada kemampuan. Ingat, ni tanda nak mati. Kalau petanda bahawasanya hidup kau tu makin lama makin panjang umur, dah, tu tanda nak mati. Dan akhirnya memang dia membawa kepada kefanaan tu, dia membawa kepada kehancuran pada diri dia sendiri. Memang menuju pada mati tu. Maksudnya lagi lama hidup, lagi tanda mati tu makin jelas. Salah satunya kita tengok tubuh kita sendiri. Daripada kulit dua bergetah, lah dah jadi, lah dah kendur kulit dia. Daripada kulit kita tu cekal bergetah, lah dah turun. Daripada rambut dia lebat, lah kuih tak lebat dah. Makin lama makin botak. Kadang-kadang tak ada betul dah botak lah. Kan? Daripada dulu ni bulu roma ni dulu lebat, dah tak ada lah. Tengok kaki pun tengok licin dah. Kan? Kan kata kaki orang pun, kaki orang lelaki pun lama kuih licin. Makin tu makin licin. Ni lah bulu roma pun tak ada lah. Tu petanda-petanda lah tu. Jiwa kita dah bagi petanda, alhamdulillah mati. Semua bagi petanda. Dan bukan pada tubuh kita saja, bahkan di sekeliling kita pun. Kalau kita pergi ziarah dalam kubur lah, kalau kita rajin, kita akan nampak petak-petak baru bertambah. Itu semua tanda kematian. Itu semua tazkirah untuk diri kita sendiri. Tubuh kita, sekeliling kita, betapa ramai adik-beradik kita, sepupu sepapat kita, betapa ramai kawan-kawan kita yang dah mati. Ni semua tanda, ni semua tazkirah untuk diri kita, bahawasanya kematian itu ada. Tapi ramai yang mengabaikan tanda-tanda ni. Sampai orang tu kadang-kadang tanda pada tubuh tu jelas, dah nampak pada tubuh tu jelas, tapi tak duduk lalai macam tu, duduk sibuk dengan dunia macam tu. Dia juga dua habis masa kat kedai kopi, dua habis masa memancing. Tak salah, kan dia kata benda tu salah, tapi habis masa aku situ. Tak terdetik nak datang pun berjemaah, masjid apa semua pun tinggal. Kalau kata masjid tu tak ramai orang tu, kita kata yang ada tu cuma warga emas, tu tahan lagi. Ni sebenarnya yang hakikatnya warga emas tu ramai lagi yang ikutkan. Bukan ada kat masjid tu saja, berlambakkan lagi. Tapi majoritinya masih tak memilih untuk hadir ke masjid, untuk berjemaah, duduk dalam majlis ilmu ke. Duduk dalam macam tu lagi, duduk sibuk lagi cerita-cerita pasal dunia, isu semasa dan sebagainya. Bukan salah, bukan nak kata salah sembang benda tu, tapi kekalutan hidup dia dihabiskan dengan benda tu je. Seharian hidup dia tak tahu habis dengan apa, habis dengan benda tu je, dengan urusan keduniaan saja. Nampak zaman sekarang ni orang tua-tua pun dah pandai main set lagi. Jadi macam budak duduk scroll domain game pun, duduk scroll, duduk atas kursi malah. Tak kursi malah, orang bilang ni kursi malah yang boleh dandang tu kan, boleh nunjuk kaki tu kan. Dia duduk atas kursi malah tu, duduk scroll kan. Abang tengok apa tu? Aku tengok ceramah, bukan tengok apa. Aku yo tengok ceramah tu pendek, tak ada apa-apa. Tu kita kata mengisi sedikit masa kita boleh lah, sekat ceramah 2 minit, 5 minit. Tapi yang sebetulnya menuntut ilmu. 2 minit tu boleh dapat apa je, semangat apa je yang kita dapat dalam masa 2 minit, 5 minit tu. Oh, tengok isu masa ni, berita ni, tengok benda yang elok, benda tak elok, memang tak. Tapi habis masa kat situ.
Kan? Jadi sayang, kadang-kadang kita ni tanda tu dah jelas, tapi masih mengabaikan tanda-tanda tu. Kan? Orang kata apa? Rumah kata B, kubur kata mai. Orang kata kan? Rumah kata B, rumah dah halau dah, kubur kata mai. Kubur tu dia pagi dah. Macam tu. Kan? Tapi masih tak sedari juga, tenggelam juga dengan kelalaian. Sedangkan tanda-tanda tu semua dah jelas. Tanda bahawa saja kita ni nak mati, semuanya ada. Setiap hari tanda tu ada. Jadi sebab itulah bila kita duk sambut birthday tu, duk sambut hari lahir tu bukan kita sambut bertambahnya usia. Tu sebenarnya berkurangnya usia. Tu ada orang tua bawa akan sambut aku nak mati kan. Ni birthday ni bukan bertanda umur aku bertambah, masa aku dah mati kurang. Jadi kita kadang-kadang tu pun sama juga. Masuknya hari lahir saja, maka bertambahlah usia saya 65 tahun. Dah, bukan bertambah usia, berkurang usia tu. Setiap hari kita ni semua masa kita semakin berkurangan, bukan masa kita tak bertambah. Detik kita ni makin lama makin kurang. Jam pasir kita tu, pasir tu makin lama makin sikit. Itu hakikatnya hidup kita yang kita kena terima dan kena usahakan. Dan yang itulah yang paling ramai manusia lalai daripada mengingatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ilaina turja'un." Jadi al-maut, semua akan merasai kematian. "Tsumma ilaina turja'un." Jadi nak menggambarkan apa? Mati itu juga adalah, mati itu adalah ujian terakhir kita. Dia bukan penamat. Mati bukanlah penamat, tapi ujian terakhir kita yang nak membawa dan membuka pintu pada alam yang seterusnya. Sebab alam seterusnya yang kita nak pergi selepas ni bukan alam yang kita boleh usaha dah. Alam yang kita dah tak boleh dah nak berusaha, tak boleh dah nak beramal, nak istighfar, apa pun dah tak boleh dah. Kerana alam selepas yang kita nak pergi ni, semua benda kita nak pergi, nak sampai ni, alam selepas ni semua bergantung kepada ujian terakhir ni. Jadi mati adalah ujian terakhir, dia bukan penamat. Mati adalah ujian terakhir yang nak membawa kepada pintu alam yang seterusnya. Jadi nak pergi ke alam tu, nak tak nak kena mati dulu, baru boleh pergi alam tu. Saja-saja nak pergi tak boleh, kena melalui proses yang ni dulu, proses mati dulu. Jadi mati bukan penamat. Di saat kita kehilangan orang yang kita sayang, tak kira lah siapa pun, anak kita sendiri, pasangan kita ke, mak ayah kita ke, dia mati, kena ingat, itu bukan penamat. Itu bukan penamat bagi kehidupan. Itu cuma ujian terakhir dia, dan pintu nak membawa ke alam yang seterusnya. Dan dia hidup di alam seterusnya. Cuma hidup selepas itu, kalau disiksa, selama-lamanya lah disiksa. Kalau dia bahagia, selama-lamanya lah dia bahagia. Jadi dia tak ada jalan tengah. Alam selepas tu dia tak ada jalan tengah. Dia tak ada hari ini kita siksa, esok kita rehat sat. Dah, dia tak ada macam tu. Bukan hari ini harus seronok apa-apa, esok harus kena siksa ya. Tak ada. Kalau alam dia bahagia, bahagialah selama-lamanya. Tidurlah selama-lamanya, berseronoklah selama-lamanya. Tapi kalau disiksa, selama-lamanya lah disiksa. Jadi yang tu yang kita takut. Jadi beringat benda tu, setiap kehilangan dalam hidup kita sebenarnya dia tengah pasif, dia tengah melalui satu hidup yang lain. Jadi janganlah kita ni tergantung pemikiran kita pada kematian tu. Habislah nak pun mati dah. Dah, memanglah dia mati, tapi dia dah duduk, dia hidup di alam yang lain. Kena ingat itu. Bila kita kehilangan anak contohnya, sebagai contoh anak ni, sebab orang kata kehilangan anak ni paling sakit. Pernah ada orang cerita, tak pernah lagi, tapi pernah ada orang cerita kat saya, jiran saya cerita, dia ni sepanjang dia hidup, dia pernah hilang mak ayah, dia pernah hilang pasangan, dia pernah hilang anak. Waktu dia hilang mak ayah, dia kata sedih tak dia, tapi sedih lah, tapi tak lama, sebulan, 2 bulan, habislah sedih, cuma rindu tu ada. Duk tak lama, Allah ambil suami dia, ambil suami tu atas lebar dia, balik daripada kenduri,
Tengah duduk elok, suami duduk drive balik satu pagi sampai rumah, tiba-tiba menggelupuk depan rumah. Suami sihat duduk drive tadi ni. Dia pun tak tahu panggil orang duduk kampung ni, rumah jauh-jauh pula panggil orang mana, orang tak tahu. Mungkin satu pagi orang dah elok habis dah. Menggelupuk lah suami dia atas lima dah, duduk tangki suami dia, duduk ajak suami dia mengucap 2 kalimah syahadah. Bolehlah sebut Allah, Allah, Allah sambil berbuih mulut, mati. Depan dia, atas lebar dia, mati suami dia. Dia kata Allah tu hari paling sesa. Dia tak tahu rupanya dia kata hilang pasangan ni lagi dahsyat daripada hilang mak ayah. Sakit tu. Sebab mak ayah ni, mana kita tidur semantai dengan mak ayah. Dan kita hidup dengan mak ayah kita pun paling lama pun 12 tahun dah. Lepas tu kan kita masuk sekolah menengah, kita dah sibuk dengan kawan-kawan, dengan pekerjaan dan sebagainya. Kita sayang, tapi masa dengan dia tu tak banyak. Jadi kalau pasangan dah nak dia dah tua, suami pun dah tua, perkahwinan tu 30 tahun, mati atas lebar, boleh bayang sakit tu macam mana? Sakit sungguh dia kata. Terpehuk dia duduk dalam rumah, tak kena, tak bercampur dengan orang. Sebab apa? Duk rindu, duk sayang kat suami tu, tak hilang-hilang. Tu tak apa lagi dia kata. Sampai satu masa Allah ambil anak dia. Tahun yang sama, Allah ambil anak bongsu dia. Nak nikah lagi sebulan, Allah ambil anak dia. Bila Allah ambil anak dia, dia kata terus tak boleh duduk dalam rumah tu dah. Rupanya dia kata dalam 3 ni mati anak tu paling sakit. Paling sakit sekali tu mati anak, dia kata. Suami sakit, mati kehilangan pasangan yang dicintai sakit, kehilangan mak ayah sakit, rupa-rupa hilang anak tu paling menderita sekali. 2 tahun dia tak sentuh rumah tu sebab hilang anak tu. Tak boleh tengok rumah tu. Dia sakit sampai tahu tu. Kita bagi contoh anak. Jadi ingat bila kehilangan anak, contohnya kehilangan yang paling disakiti ni, kena ingat satu benda, dia bukan tertamat di sini, dia sedang ada di satu alam yang lain yang sedang hidup. Jadi yang diharap kepada kita adalah doa. Kita hilang mak ayah kita pun sama. Dia duduk dekat sana, dia tak perlukan rindu kita pun. Rindu tu tak selamatkan dia. Kita duk perhati gambar suami, bekas suami, bekas isteri, duk perhati gambar, tak jadi apa pun. Dia tak perlukan pun kerinduan kita. Yang diperlukan adalah doa. Doa tu yang dia perlukan. Sedekah atas nama dia tu yang dia perlukan. Sebab dia duduk di satu alam yang dia tak boleh usaha. Tapi ada satu lagi peluang tipis. Siapa dia? Orang yang mendoakan dia dekat dunia ni. Orang yang mendoakan dia dekat dunia ni. Itu satu peluang tipis yang tinggal. Kira Nabi kata doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh lah dia Nabi buku. Yang pertama sedekahul jariyah. Al-ilmu yanfa'u bi. Yang ketiga doa anak yang soleh. Sedekahul jariyah, ilmu yang bermanfaat. Doa anak yang soleh. Itulah talian hayat yang terakhir yang sangat tipis yang nak menyelamatkan kita di alam kubur nanti. Dia nak gambarkan kematian bukan penamat. Kematian adalah pintu kepada alam yang seterusnya. Dan semuanya bergantung kepada cara kita mati. Adakah cara yang terbaik? Adakah cara yang paling diredai oleh Allah? Ataupun kita mati dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang tu yang kita takut. Sebab keputusannya di situ. Kalau seluruh hidup kita ni beribadah, seluruh hidup kita ni berbuat baik, tiba-tiba tak mati tu Allah berkor kat kita, habis. Tak guna habis segala kebaikan yang kita buat. Tapi kalau hidup kita ni, macam mana pun keadaan hidup kita, tiba-tiba mati tu dalam keadaan yang Allah benar-benar redha, maka terampun segala dosa dia. Dan dia mati dan hidup bahagia selepas itu selama-lamanya. Baru kena jaga sungguh-sungguh hidup kita waktu hidup ni. Bukan setakat jaga dari sudut amal, kena jaga hati kita. Ni hati ni Allah berhati hati kita ni. Bila buat ibadah, bila duduk dalam majlis ilmu ke, bila kita buat kebaikan dan sebagainya, semua Allah berperhatikan hati kita ni. Apa yang ada dalam hati kita ni, ada ujub ke, ada sum'ah ke, ada takabur ke, ada riak ke, Allah berperhati hati kita ni. Itu kena jaga sungguh-sungguh, luar dan dalam. Di samping kita dah menambah amal, kita juga kena jaga sungguh-sungguh hati. Komponen paling penting sekali. Yang Nabi sebut innamal a'malu binniyah. Nabi tak sebut benda lain lagi. Nabi kata setiap yang innamal a'malu binniyah. Amal itu bergantung kepada niatnya.
Kalau dia buat baik sekalipun, Nabi kata fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau hang buat baik sekalipun, walaupun berhijrah, tinggalkan rumah, pergi ke tempat lain, tapi dia niat selain daripada Allah, Nabi kata fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Amal tu tak sampai kepada Allah. Amal tu hanya sampai kepada apa yang telah dia niatkan. Niat untuk kemuliaan, niat supaya orang tak pandang rendah kepada dia. Ya, Allah bagi yang tu, tapi tak sampai kepada Allah. Kena jaga sungguh-sungguh hati kita, kena jaga sungguh akal fikiran kita. Akal fikiran ni jangan duk sangka buruk, jangan duk bayang benda-benda yang tak baik, jangan duk bayang benda-benda yang tak senonoh. Ni akal fikiran ni kena jaga. Allah perhati akal fikiran kita. Kita jangan duk ingat ni adalah properti hak mutlak kita. Apa yang kita bayar dalam fikiran kita, semua ni di sisi Allah, image yang jelas, tak tersembunyi pun. Allah boleh nampak apa yang kita bayar dalam fikiran kita. Allah boleh dengar hati kita ni, duk berbisik, ustaz ni bila nak habis ni, duk berbisik dalam hati ni. Allah boleh dengar. Allah dengar apa yang duk berbisik dalam hati ni. Ustaz ni syok sendiri, buat tak kat depan ni, tak faham apa, boleh terang. Allah dengar dalam hati ni. Contoh, benda tu clear di sisi Allah. Allah dengar dengan jelas. Jaga hati kita, jaga akal fikiran kita, jaga amal kita. Sebab semua inilah yang nak menentukan kebaikan ataupun kemuliaan dalam kematian kita nanti. Itu yang last dia itu, summa ilaina turja'un. Bukan terlambat, tapi kembali kepada dia. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Allah kata bagaimana kaifa takfuruna billah, bagaimana mereka boleh kufur dengan Allah, bagaimana mereka boleh ingkar dengan Allah, bagaimana mereka boleh tenggelam, mereka kampus segala kebaikan yang kami suruh. Macam mana mereka boleh ingkar dengan Allah, tak peduli dengan perintah Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Jadi sebenarnya kematian yang kita nak hadap ni bukan pertama kali. Bukan pertama kali kita mati. Ni kematian yang kedua. Kematian yang pertama di mana? Di Lauh Mahfuz. Cuma sebagai ulama dia kata mati itu mati yang ditidurkan. Betul ayat tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana mereka boleh ingkar, bagaimana mereka boleh kufur dengan Allah. Amwatan. Allah letak amwatan dulu. Mereka dimatikan. Summa amwatan fa ahyaakum, kemudian dihidupkan. Dihidupkan di mana? Di dunia. Kita yang sekarang ni adalah pada fasa yang kedua. Daripada Lauh Mahfuz dimatikan. Kemudian ditiupkan roh kita ke dalam rahim ibu kita. Kehidupan. Fa ahyaakum. Kemudian summa yumitukum. Yang tu yang kita dah hadap lepas ni. Summa yumitukum. Kemudian dimatikan lagi mereka ini. Summa yuhyikum. Kemudian dihidupkan semula. Iaitu pada hari kiamat nanti. Summa ilaihi turja'un. Lepas tu tak ada mati. Yang tu yang paling bahaya. Yang tu yang menakutkan. Sebab ni kematian terakhir kita lepas ni. Selepas ni mati dah tak ada lah. Kematian dah tak wujud dah lepas ni. Dan yang tu yang menakutkan. Menakutkan bagi orang-orang yang tak bersedia untuk mati ni. Sebab lepas ni tak mati dah. Kalau penghujung tu mati, boleh relax lagi. Faham tak? Contohlah dia masuk dalam neraka. Masuk dalam neraka kena selesai mati. Lepas tu tak ada apa. Okey lah. Tertamatlah persiksaan tu. Kesiksaan tu tertamatlah bila adanya penghujung tu mati. Masalahnya bila Allah kata summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu dihidupkan di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti. Last kali summa ilaihi turja'un. Hanya kepadanya lah kalian kembali. Maksudnya syurga atau neraka. Tu last kita. Jadi pengakhiran bagi jangka kita ni sebagai manusia, pengakhiran kita adalah kehidupan, bukan kematian. Dan itu yang menakutkan. Bila pengakhiran kita adalah kehidupan. Sebab kalau di situ hidup bahagia, selamanya lah bahagia. Bila di situ lah sengsara selama-lamanya.
Kalau ada penamatnya, tahan lagi. Tak apalah, kalau kena sesat dalam neraka pun nanti mati juga. Dia akan bagi alasan yang macam tu. Masalahnya di situ tidak ada penamatnya. Dan kalau ada kematian, sia-sialah juga kita berusaha. Dia berusaha masuk dalam syurga, umpamanya masuk dalam syurga pun mati juga. Sia-sialah. Biar aku berseronok kat dunia ni, kena sia-sia pun sahaja mati-mati. Dia tak? Sebab nanti kalau masuk syurga mati juga. Kalaulah penghujung tu kematian. Sebab Allah buang kematian. Tak ada lagi lepas ni kematian. Seperti mana Nabi SAW bersabda bahawasanya di hari akhirat nanti, di saat manusia berkumpul, Nabi kata Allah akan jelmakan kematian dalam bentuk kibas ataupun kambing hitam. Mati ni di hari akhirat nanti, mati ni jadi makhluk yang seketul. Mati juga makhluk kan? Dia makhluk. Tapi di hari akhirat nanti Nabi kata apa? Mati itu akan dijisimkan. Mati itu akan jadi makhluk. Makhluk yang boleh nampak. Dia jadi dalam bentuk apa? Kambing hitam. Allah hadirkan dalam bentuk kambing hitam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala heret kambing hitam tadi ini di antara syurga dan neraka, dia disembelih. Kambing itu disembelih. Maka Allah berfirman pada ketika itu, Allah kata apa? Maka mulai hari ini kematian tidak ada lagi. Maka apa yang berlaku? Bersoraklah ahli syurga dan bersedihlah ahli neraka. Ahli neraka sedih, Allah habislah, lepas ni tak ada mati dah. Teruk kita kata. Ahli syurga apa yang berlaku? Bersoraklah ahli syurga. Oh, lepas ni kita boleh seronok sepuas-puasnya. Sesungguh-sungguhnya kita boleh habiskan, lepaskan segala nafsu yang kita tahan dekat dunia ni dulu. Dekat dunia kita sebagai orang Islam, orang beriman, banyak nafsu yang kita kena tahan. Bangkit di hari akhirat, bila Allah sembelih kematian tu, bersorak mereka. Sebab apa? Kita boleh lepaskan nafsu kita sepenuh-penuhnya pada waktu ni. Dia boleh bersorak. Tapi ahli neraka mereka bersedih, meraup ahli neraka bila mati sudah tak ada. Mati yang dulu ni hendak lari, mati yang dulu ni hendak abaikan, tiba-tiba waktu tu mati tu Allah sembelih, waktu tu dia sedih. Rupanya apa? Mati tu rahmat rupanya. Hakikat tu, mati tu juga adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati juga adalah kasih sayang daripada Allah sebenarnya. Mati itu bukanlah bencana. Mati itu bukanlah benda ataupun tanda kemurkaan daripada Allah. Mati itu adalah rahmat. Cuma tinggal lagi atas diri kita saja. Kita nak jadikan mati kita rahmat, ataupun kita nak jadikan mati kita tu azab. Semuanya bergantung atas diri kita. Kita di sini ataupun saya yang di sini boleh bahas sajalah. Boleh terang saja mati nanti macam mana, sakaratul maut nanti macam mana, kena tanam nanti apa perasaannya, semua tu kita akan bahaskan. Masuk di alam barzakh nanti bagaimana keadaannya, kita boleh terang sajalah dan kita boleh dengar. Tapi hakikatnya pilihan di tangan siapa? Di tangan kita sendiri. Hatta saya yang menyampaikan ini pun, saya boleh menyampaikan, tapi tetap pilihan di tangan saya. Tidaklah saya menyampaikan ni, oh confirm mati aku ni mati yang terbaik. Dah, Allah tetap menilai saya yang menyampaikan ni. Hang usaha ke tak? Jadikan mati itu mati yang terbaik. Jadikan mati itu adalah rahmat untuk kehidupan kau. Semua terletak atas diri kita sendiri. Semua terletak atas tangan kita sendiri. Bagaimana reaksi dan respon kita bila mendengar tentang khabar kematian di diri kita sendiri. Balik rumah nak muhasabah ke balik rumah? Tadi itu dalam kuliah, rumah cara rumah balik rumah nak jadi diri yang lama balik ke, tu balik rumah nak muhasabah, nak plan betul-betul. Macam mana aku nak hadap kematian nanti, dah sedia ke belum barang-barang aku, kan dah wasiat apa yang patut ke belum. Ada orang dah susun siap. Bila dia mati, anak-anak dia kata apa? Semua ayah dah susun siap. Harta dia, nak kapan dia, semua barang lengkap. Orang yang belajar kematian ni, dia ready dah siap.
Duit aku dalam tabung haji dari ibu nama sama dia dah ready semua. Tak pening kepala anak-anak lah. Dah ada penama lah, setiap harta dia semua. Setiap apa yang ada, yang tanah yang ni nak wakaf, tanah yang ni, semua dah ready, dah siap. Ada orang tak peduli dia. Dia duduk rasa panjang di rumah dia, tak peduli dia. Dan ini bila dia mati, tunggang kembali. Tu jadi anak tak bergaduh. Sebab benda tu tak dibahagikan siap lah. Tak sediakan siap-siap. Ada hak lagi yang kena beku, yang ni pula tak tahu apa status dia. Sebab tak ready benda tu. Dia orang belajar kematian, dia dah ready. Harta dia, pembahagiannya, wasiatnya dan sebagainya, semua dah disediakan siap. Jadi demikianlah untuk diri kita sejauh mana kita nak respon, nak menunjukkan reaksi kita atas berita yang sampai kepada kita ni berkenaan dengan kematian. Itulah sedikit sebanyak mukadimah daripada saya sebelum masuk mukadimah kita. Itu mukadimah saya ni. Nanti baru kita masuk. Nanti baru kita masuk mukadimah kita. Macam saya sebutlah, Allah tak nilai kita ambil kitab ni. Silsilah dua tengok kitab ni kita dah usaha dah dulu. Kan? Tak banyak habis lagi, tapi usaha dia tu. Kesedaran dia tu. Kesedaran dia tu dah macam habis satu kitab lah. Jadi sebab tu tak penting untuk kita habiskan satu kitab. Tapi yang penting usaha kita dan kesedaran yang kita nak suntik dalam diri kita pada setiap hari yang mendatang. Atau kuliah daripada saya. Tapi saya tengok sikit lah daripada kitab ni. Kita akan lanjut pembahasan yang luas tentang mukadimah kitab ni pada kuliah akan datang lah. Jadi sebelum tu kita tengok sikit daripada kitab ni dulu. Jadi kitab ni, kitab Tazkirah Al-Maut, ni dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, yang mana nama asalnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Fajr Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi. Jadi kita ni tengah menggaji bukan sebarang ulama Western lagi. Dia bukan makanan Western saja, ulama Western yang kita tengah belajar sekarang, ulama Eropah, iaitu Imam Al-Qurtubi daripada Spanyol, yang mana dulu nama dia adalah Andalusia, yang menjadi pusat ilmu pada zaman tersebut. Kita boleh kata dalam abad 6 ke 7, tu 600 ke 700 Hijrah. Tu dia punya period dia punya tempoh zaman Imam Qurtubi duduk dalam zaman tu. Zaman tu zaman yang mana Andalusia atau Spanyol ni masih dalam di bawah pemerintahan khalifah pada ketika itu. Dia jadi pusat ilmu, kota ilmu. Sampailah satu ketika dia diserang oleh tentera Salib. Waktu diserang tu dah Imam Al-Qurtubi ni melarikan diri. Dia melarikan diri ke kota atau ke tanah Arab dan menuntut ilmu di Mekah, di Madinah dan sebagainya. Daripada situlah dia dapat ilmu agama. Daripada situlah nama dia diangkat. Jadi kita boleh lihat pada zaman tu yang dikatakan ilmu ni sangatlah luas. Dia daripada pelarian boleh jadi ulama zaman tu orang angkat. Kan? Jadi dia punya kekhususan Imam Qurtubi ni, Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar ni, nama dia pun mudah. Jadi kalau orang tanya dekat surah tu ngaji kitab apa? Kitab Tazkirah Al-Maut. Siapa tulis? Imam Qurtubi. Imam Qurtubi tu siapa dia? Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar. Nama pun mudah. Nama dia bukan zaman sekarang punya nama kan? Nama saya pun susah. Nama dia lagi mudah. Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Andalusi Al-Qurtubi. Mudah. Nama dia mudah. Jadi dia punya kekhususannya adalah seperti yang kita maklum kan, ada tafsir Al-Qurtubi kan. Jadi dia adalah salah seorang ulama Quran. Ulama Al-Quran, ulama tafsir Imam Al-Qurtubi. Ulama tafsir pun dia, ulama bahasa pun dia. Sebagainya juga kata dia ni pun hebat dalam bidang hadis. Jadi antara yang masyhur dalam penulisan dia adalah kitab Tafsir Al-Qurtubi tu dan ni yang kita belajar.
kitab Tazkirah Al-Maut ni salah satu kitab dia yang masyhur, yang menjadi sumbangan sampai ke zaman sekarang. Tafsir itu sampai sekarang orang masih rujuk lagi. Tu yang kata ilmu bermanfaat tu, sampailah pada dia pahala tu. Tambahlah juga kitab Tazkirah Al-Maut ni sampai sekarang dipelajari ya, di masjid-masjid, bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia kitab ini dipelajari. Ilmu yang semua yang kita belajar ni semua dapat pahala dekat dia, semua sampai pahala dekat dia. Okey, tu berkenaan dengan penulis dia, Imam Al-Qurtubi. Di gelaran dia Imam Al-Qurtubi. Nama asal dia Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar. Okey, kalau kita lihat permulaan di sini disebut segala puji bagi Allah yang Maha Tinggi, yang telah menciptakan semua makhluk dan meletakkan kematian serta kefanaan hidup di atas dunia, atas makhluknya. Dia akan membangkitkan mereka di akhirat dan membalas segala amal perbuatan yang telah mereka lakukan. Sebagaimana terdapat di dalam firman-Nya, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu, Inna sa'ah, as-sa'ah itu kalau bukan detik, maksud dia detik, tapi diletakkan istilah ini untuk hari kiamat. Maksudnya hari kiamat itu as-sa'ah, dia detik-detik yang ditunggu, detik-detik yang bergerak. Dunia ni bergerak ke arah as-sa'ah, masa dunia ni bergerak ke arah as-sa'ah. Sebab tu dia digelar as-sa'ah, detik-detik maksudnya. Inna sa'ata, sesungguhnya detik-detik itu atiyatun, pasti datang. Akadu ukhfiha, hampir saja aku merahsiakannya, Allah kata. Jadi berkaitan dengan hari kiamat, alam barzakh dan sebagainya ni, Allah kata apa? Akadu ukhfiha, hampir saja aku menyembunyikannya, hampir saja aku merahsiakannya. Itu nak mengabarkan berita tentang hari akhirat, berita tentang kiamat, berita tentang kematian, bukan untuk menakutkan kita semata-mata. Berita tentang kematian, berita tentang hari akhirat, hari kiamat ni semua berita-berita ni adalah rahmat daripada Allah. Sebab Allah kata apa? Akadu ukhfiha, hampir saja aku rahsiakan. Maksudnya apa? Patutnya aku tak payah beritahu benda ni. Tak payah beritahu manusia ni nak mati, ada alam barzakh lagi, ada kiamat, ada, patutnya aku tak payah beritahu pun tak apa. Dan kalau tak beritahu lagi memudah. Maksudnya apa? Orang yang tak tahu dia kiamat ada, tapi dia boleh buat baik, mestilah jadi orang yang betul-betul ikhlas, betul tak? Mestilah orang tu betul-betul ikhlas. Kalau dia tak tahu ada kiamat, tak tahu ada akhirat, tak tahu ada syurga neraka, tapi boleh jadi baik, itulah sehebat-hebat kebaikan. Itu yang Allah kata, akadu ukhfiha, hampir saja aku nak rahsiakan semuanya, aku tak mau bagi tahu ke hamba-hamba aku, biar dia orang usaha sendiri kebaikan itu. Jadi Allah kata akadu ukhfiha, Allah nak gambarkan apa yang kami cerita ni bukan untuk menakutkan. Apa yang kami cerita ni adalah rahmat daripada kami, supaya kamu tahu, oh rupanya ada hari akhirat, rupanya ada hari kiamat, rupanya ada kematian. Jadi kita boleh bersedia. Jadi kita tidak menangguh kebaikan kita, kita tidak menangguh taubat kita. Kita akan sentiasa mengaku salah di hadapan Tuhan kita di saat kita melakukan dosa, sebab kita maklum ada hari akhirat. Tapi Allah kata, boleh jadi, boleh saja aku nak halang berita ni daripada sampai kepada kamu, tapi kami dedahkan juga berita ini. Kenapa? Kerana belah kasihan daripada kami. Apa yang kita belajar ni adalah belah kasihan daripada Allah, bukan nak menakut-nakutkan kita semata-mata. Tapi Allah kesian tengok dia dah usaha, dia tak tahu rupanya ada hari akhirat, rupanya ada syurga. Kesian dia buat dosa, rupanya ada alam barzakh. Allah kesian kat kita, maka Allah dedahkanlah berita-berita tentang kematian, hari kiamat dan juga hari akhirat. Litujza kullu nafsin bima tas'a, yang mana setiap diri itu akan dibalas. Litujza kullu nafsin, dan pembalasan atas setiap yang bernyawa itu bima tas'a, atas apa yang diusahakan. Okey, jadi insya-Allah
Yang tu dulu kita akan bahaskan separuh daripada ayat ni untuk kuliah yang akan datang. Jadi insya-Allah setakat itu sahaja. Semoga kita mendapat pengajaran, ibrah, pedoman, motivasi dan juga semangat untuk terus kita istiqamah di atas landasan yang disediakan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengajari usaha kita dan juga memberikan kita untuk beramal dengan kekuatan kepada kita untuk beramal dengan apa yang kita belajar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Segala yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang, yang lemah, yang buruk adalah daripada diri saya sendiri. Kita tangguh majlis ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi saya mewakili ahli jemaah ucapkan juga terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penyampaian kuliah. Moga-moga apa yang disampaikan oleh kita memberi pengajaran dan menjadi insan yang berguna, insya-Allah. InsyaAllah, untuk maklumat semua, kuliah duha di surau ini setiap minggu kita laksanakan pada setiap hari Isnin. Jadi sebelum ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Kamal dan Al-Fadhil Ustaz Al-Qushid, dan selepas ini kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mazlan pada hari Isnin. Dan untuk maklumat semua juga, kuliah maghrib kita laksanakan pada malam Rabu pada setiap minggu. InsyaAllah, mana-mana yang berkelapanan bolehlah hadir ataupun war-warkan kepada sahabat-sahabat kita yang akan hadir. Moga-moga Allah beri hidayah untuk hadir, insyaAllah. Dan untuk maklumat semua, mana-mana yang berkemampuan untuk menginfak, dipersilakan. Kita dah sediakan QR tabung untuk menyelesaikan program-program yang telah disusun, insyaAllah. Dan moga-moga Allah terima kepada kita yang bersalih, insyaAllah. Jadi selepas ni kita ada sedikit jamuan. Jadi saya mohon kepada semua untuk kita sama-sama mengerti apa yang telah disediakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.